Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Samsul Bahrin Hasan Ongkat, ya, Imam 2 Masjid Al-Atta, layar-layar kanan. Dengan ini, ya, mewakili, ya, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Atta dan pegawai masjid mengucapkan selamat menyambut puasa Ramadan, ya, 1447 Hijrah, ya. Diharapkan, ya, semuanya kita semua dapat menjalani ibadah puasa, ya, dengan jayanya, dengan bertawaduk kepada Allah SWT. Ya, kita perelokkan lagi, ya, ibadah kita daripada tahun-tahun yang lepas. Ya, kita banyakkan bersedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan melakukan perkara kebaikan, ya. Dan jangan lupa, ya, jangan lupa malam tu kita pergi datang beramai-ramai ke masjid untuk melakukan solat sunat tarawih bersama-sama, ya. Bulan yang ditunggu-tunggu, yang banyak bermanfaat pada kita semua, ya. Jangan lepaskan peluang ni untuk kita beribadah dengan lebih daripada tahun-tahun terlepas, ya. Dan dengan ini akhir kata saya mewakili sekali lagi, saya mewakili jawatan kuasa Masjid Al-Atta mengucapkan selamat berpuasa, ya, kepada seluruh, ya, karya penduduk layar-layar kanan, ya. Diharapkan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Taala, insya-Allah, ya. Sekian saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.